Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama kami di TV PSS EduVibes Studio. Pada petang yang penuh keberkatan ini, kami membawakan liputan khas Majlis Iftar Ramadan peringkat SMK Kota tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Kota Jelasin. Ikuti liputan kami sepanjang majlis berlangsung. Majlis dimulakan seawal jam 5 petang dengan persiapan tempat oleh jawatan kuasa yang bertungkus lumus memastikan segala kelengkapan berada dalam keadaan yang terbaik. Selain itu, pada jam 6 petang, sesi pendaftaran guru, AKP dan pelajar mula dijalankan dengan lancar. Majlis diteruskan dengan tadarus Al-Quran yang dapat menambahkan lagi suasana tenang dan penuh penghayatan. Seterusnya, sesi tazkirah memberi peringatan dan pengisian rohani kepada semua hadirin agar Ramadan dimanfaatkan dengan sebaiknya. Tepat jam 7.24 malam, azan maghrib berkumandang dan bacaan doa berbuka puasa dipimpin dengan penuh khusyuk. Para hadirin kemudiannya menikmati juadah berbuka sebelum menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Apakah kepentingan majlis iftar seperti ini dalam membentuk ukhuwah dalam kalangan warga sekolah? Terima kasih anak-anak kerana memberi soalan yang amat membuka minda lah, insyaAllah. Dan kalau ikut cikgu lah, sebab majlis iftar ni kita buat objektifnya tu untuk merapatkan hubungan antara warga SMK Kota, iaitu guru-guru, AKP, pekerja-pekerja kebersihan, pekerja-pekerja keselamatan, pekerja-pekerja koperasi dan juga para pelajar. Para pelajar pula kita pilih di kalangan pemimpin. Pemimpin ni untuk dia selain daripada merapatkan hubungan, para pelajar juga diminta untuk lihat cara macam mana untuk nak buat perancangan sebuah program dan perjalanan program tadi. Nak tengok dia punya smooth ke tidak. Tengok sakok ke mana semua tu. Para pelajar, para pemimpin khususnya boleh belajar cara macam mana nak arrange sesuatu program. Okey, terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Apakah harapan cikgu terhadap program keagamaan sekolah pada masa akan datang? Okey, harapan saya untuk program macam ni, khususnya iftar ke, sambutan hari raya ke, kita patut teruskan. Walau apa sekalipun kekangan, jangan mengalah, teruskan untuk banyak lagi manfaat-manfaat kepada para pelajar dan juga paling-paling tidak kepada semualah, kepada warga-warga sekolah sekalian. Apa perasaan anda dapat berbuka puasa bersama di majlis ini? Bagi saya, sekolah yang mengadakan majlis berbuka macam ni memang sepatutnya diadakan lah bagi setiap sekolah. Sebab bila ada program macam ni, kita dapat jumpa dengan kawan kita, kita boleh jumpa kawan-kawan kita, lebih kenal, lebih rapat dengan dia orang. Banyak benda yang kita boleh buat semaya sekali buka puasa ni, untuk mengeratkan silaturahim lah. Memang gembira lah, bersyukur sebab sekolah saya ada buat program macam ni. Okay, soalan seterusnya, apa harapan atau ucapan anda untuk Ramadan tahun ini? Ucapan saya untuk Ramadan tahun ni, insya-Allah Ramadan tahun ni akan jadi lebih baik daripada Ramadan tahun lepas, dan Ramadan tahun depan akan menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan tahun ni. Kita sama-sama improvekan diri kita supaya kita dapat bergerak ke depan bersama dan menaiki tangga kejayaan bersama. Terima kasih. Alhamdulillah, berakhirlah liputan khas Majlis Iftar Ramadan SMK Kota tahun 2026. Semoga program seperti ini terus menjadi platform untuk mengeratkan silaturahim dan menyemarakkan semangat kebersamaan dalam kalangan warga sekolah. Terima kasih kerana bersama kami di TV PSS EduVibes Studio. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.